استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. شاك إلى حضرة سيدنا رسول الله وعن عبد الله وإلى رسول كيف قدم من علي باعلي وإلى اسمه نحن عسى وإلى رحمة الله شاطري وأولادي وحب المهدي الشاطري وحب بكر الشاطري وحسن الشاطري وحب السلم الشاطري وإلى صاحب هذا الكتاب الحبيب عمر بن علي بن بكر الكتاب وسلك عنهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجات من الجنة وينفعنا بهم بأسرار وبركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمه ومن مسائل الصالحين الى ان قال خروج الخبر عن مقتضى او ظاهر علم مما المقتضى علم مما سبق. Dia beza dia, kalau tengok belakang ada alif maksurah, baca dia fathah. Kalau ada ya, baru baca muqtadi. مقتضى. Terus علم مما سبق أن إخراج الخبر خارج من أدوات التوكيد لخالده مؤكدا استحسانا للسائل المتردد ومؤكدا وجوبا للمنكر إخراج على مقتضى الظاهر فإنه قد يعدل عن ذلك أحيانا لاعتبارات يلحظها المتكلم. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah 'alaina أبواب الفهم والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripada Allah pada pagi yang mulia ini. Allah Taala izinkan kita untuk sama-sama hadir dalam majlis yang moga-moga barakah insya-Allah. Pengajian balaghah menggunakan kitab Al-Balaghah karangan Al-Habib Umar bin Alawi bin Abu Bakar Al-Khafi. Jadi kita sampai pada tajuk Khurujul Khabar an Muqtadha Al-Zahir. Siri ke-8 adalah Khurujul Khabar, keluarnya khabar, berita, an Muqtadha Al-Zahir, daripada tujuannya yang asal, daripada Muqtadha yang mana matlub. Daripada tuntutan yang zahir. Seperti kita tahu, kita sedia maklum pada pengajian yang lepas, ingat tak? Pada siri yang lepas kita belajar berkenaan dengan cara-cara kita memberikan khabar kepada orang. Cara-cara kita menyampaikan khabar kepada orang. Kita mesti menjadi seperti apa? Seperti seorang doktor ke pesakit. Kita mesti jadi seorang doktor ke pesakit. Apabila kita melihat pesakit ni seorang yang lemah ingkar dia, kan? Jadi kita bagi dos yang lemah, maksud percakapan yang tiada taukid. Tapi kalau kita tengok dia ni seorang yang banyak ingkar dia, maka kita bagi dia dos yang tinggi. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan cerita tentang Al-Hawariyun di dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin pertama Allah kata inna ilaikum mursalun. Kita baca macam mana surah Yasin tu? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Kalau Allah kata inna ilaikum mursalun, Allah hikayatkan cerita tentang Nabi Isa AS mengutuskan dua orang rasul. Rasul ni utusan lah. Dalam surah Yasin kita dah baca tu kan. Pertama bila hantar dua orang daripada Hawariyun ni, anak murid kepada Nabi Isa AS. Ada yang kata jumlah mereka ni 12 orang. Anak murid Nabi Isa AS. Jadi ketika mana diangkat Nabi Isa ke langit, ketika mana disalib
seseorang yang bukan Nabi Isa tu kan, yang menyerupai Nabi Isa, diangkat Nabi Isa ke langit, maka 12 orang inilah yang menyampaikan dakwah. Nah, jadi bila diutus 2 orang ke satu kampung, katanya di Turki. Nah, di Turki, kemudian mereka menolak. Ketika mereka menolak kali pertama, Allah sebut dalam Quran, inna ilaikum mursalun. Allah taukidkan sekali sebab mereka ingkar. Kemudian bila ingkar lagi, Allah hantar yang ketiga pula. Nah, orang yang ketiga, Allah tambah lagi, inna ilaikum lamursalun. Ada lam satu lagi kan. Menguatkan. Sebab apa? Tengok pada jenis atau tingkat keingkaran mereka. Tak percaya mereka tu. Kali pertama tolak, bagi satu taukid. Kali kedua bagi 3 taukid lah. Inna satu, guna jumlah ismiyah satu, 2 taukid kan. Dua. Yang kedua 3 taukid. Ada inna, guna jumlah ismiyah, kemudian ada lam pula. Nah, lam tu lam taukid juga. Nah, jadi kita tahu, dia kata kat sini ulima mimma sabaq, diketahui daripada pengajian yang lepas. Nah, anna ikhraj al-khabar, bahawasanya mengeluarkan khabar, berita kan, khalian min adawat taukid, tanpa adanya perkakas-perkakas taukid, alat-alat taukid seperti inna, anna, lam taukid, qasam dan juga wallahi. Nah, semua tu li khali az-zihn, bagi orang yang tiada sebarang khabar, bagi tak nampak kepada dia amaratul inkar, alamat-alamat inkar, dia percaya dengan kita, maka tak payah bagi kalam yang ada taukid. Ini yang kata macam doktor kepada pesakit tu, mamai dia tiba-tiba tengok tak sakit pun minta ubat. Yang ni saja nak minta MC ni. Nah, ni macam menipu ni. Nah, dia contoh dia letak bawah ni air panas ke, dia pergi jumpa doktor, dia kata dia demam. Doktor tahu dia tipu. Nah, jadi doktor tahu kata dia tipu. Kalau doktor tak tahu tu, namanya doktor tu tipu lah pula. Nah, jadi doktor ni mengetahui kata pesakit ni tipu, dia tak bagi ubat sebab tipu. Nah, tapi bila nampak dia ni sakit sekian, dia tahu parah-parah dia, dos yang perlu diberi. Nah, jadi bagi orang yang khali zihin, orang macam ni tak perlu taukid. Nah, bagi kalam yang biasa, Zaidun qaimun. Nah, kemudian wa muakkadan istihsanan lisailil mutaraddid, dan kita beri taukid, dan taukid itu pula hukum dia ketika ni hasan, dengan makna apa? Bagus. Nah, bukannya wajib. Ketika tu bagus kita bagi taukid bagi orang yang nampak tu mutaraddid. Nah, yang bertanya, ada pertanyaan tu pula, orang yang bertanya tu mutaraddid, maksudnya dia ragu-ragu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Nah, kita kata Zaid ni berdiri ke tak berdiri? Kita kata inna Zaidan qaim. Sesungguhnya Zaid ni berdiri. Nah, kepada orang supaya hilang keraguan dia. Nah, kemudian wa muakkadan wujuban, dan kita taukid, dan hukum taukid ketika itu adalah wajib bagi siapa? Bagi munkir, orang yang ingkar dengan khabar kita. Dia tak percaya. Kita kata Zaidun qaimun, kita betulkan Zaid qaimun. Kita kata inna Zaidan laqaim. Sungguh Zaid ni betul-betul berdiri. Sebab tu ada seorang ulama besar dalam nahwu, nama dia Al-Mubarrid. Nah, kalau kita baca kitab Qatrun Nada, kita baca kitab Syuduruz Zahab, kitab Alfiyah, dia akan jumpa ada ulama besar dalam nahwu, dia juga ulama dalam ilmu bayan ni, ilmu ma'ani, nama dia Al-Mubarrid. Nah, jadi Al-Mubarrid satu ketika datang seorang pada dia. Nah, dia kata, wahai tuan, ataupun wahai orang alim, wahai Mubarrid, aku tengok dalam bahasa Arab ni ada hasyu. Hasyu ni maksudnya perkataan yang tak ada faedah. Nah, dia kata terkadang orang Arab dia sebut inna Zaidan, kadang-kadang dia sebut Zaidun qaimun, kadang-kadang inna Zaidan qaimun, kadang-kadang inna Zaidan laqaimun. Hasyu maksud dia sama, Zaid berdiri, tak ada beza. Kata Mubarrid, dia kata waihat. Dia kata kalau terjemah waihat lebih kurang macam hang tak guna macam itulah, ataupun celaka orang ni. Waihat. Dia kata semua yang datang, semua yang sebut, makna dia berbeza. Zaidun qaimun al-khibar an qiyam Zaid. Zaid qaim hanya menceritakan tentang berdirinya Zaid. Inna Zaidan qaimun, kegunaan dia untuk menghilangkan taraddud, menghilangkan syak orang. Inna Zaidan laqaimun diceritakan bagi orang yang ingkar. Jadi walaupun maksud dia adalah menceritakan tentang khabarnya Zaid, tapi martabat dia berbeza. Tak sama, sila-sila. Martabat dia berbeza. Faham tak? Jadi dia kata semua yang disebutkan tadi,
ikhrajun an muqtada dhahir, khabar bagi anna. Apa i'rab ikhrajun tu? Khabar bagi anna. Maksud dia semua yang kita sebutkan tadi bagi khabar yang tidak taukid bagi orang yang khali zihin. Nah, bagi fikiran yang kosong. Bagi pula taukid yang bagus bagi orang yang dia tengah syak. Kemudian bagi taukid, dan taukid itu wajib bagi orang yang mungkin dengan kita. Yang ni semua ikhraj an muqtada al-zahir. Kita keluar, kita berikan khabar, kita sampaikan khabar, berita pada orang di atas tuntutan yang zahir. Zahirnya kita perlu bagi taukid, kita tak perlu bagi taukid. Itu zahir. Tetapi dia kata wa innal hal, dan sesungguhnya keadaan sekarang qad yu'dal. Terkadang dia kata yu'dal. Apa maksud yu'dal? Maksud dia diubah, ditukar. Nah, an zalik, daripada yang disebut an muqtada al-zahir, maksud dia. An zalik, maksud zalika tu kembali kepada muqtada al-zahir. Nah, tuntutan yang zahir. Maksud dia ahyanan, terkadang kan, li'tibaratin yalhadhuha al-mutakallim, kerana i'tibarat ataupun sudut pandang. I'tibarat dengan makna apa? Sudut pandang yalhadhuha al-mutakallim, yang dilihat oleh seorang yang bercakap. Maksud dia, terkadang dalam ayat bila kita tengok dalam tarkib jumlah, ada tempat yang sepatutnya kena letak taukid, tak ada taukid. Ataupun tempat yang sepatutnya tiada taukid, ada taukid. Yang ni orang panggil terkeluar daripada tuntutan yang zahir. Zahirnya perlu letak taukid, tetapi tak ada taukid. Ada sebab-sebabnya yang dipandang oleh seorang yang bercakap, seorang mutakallim. Apa dia tu? Dia akan bagi. Sebenarnya balawah ni susah kalau dah baca sendirilah. Susah macam mana? Maksudnya kalau kita baca Quran sini, kita nak tengok, yang ni keluar dari muqtada zahir ke ataupun ikut muqtada. Ni sebab dah ada contoh. Dah ada contoh, mudahlah kita bagi contoh. Cuba cari sini dalam Quran. Susah. Jadi kita nak tengok dia ni khuruj al-khabar an muqtada al-zahir ataupun dia tu muqtada al-zahir. Baik. Yang pertama contoh dia kata ayunazzal khalid zihin manzilat as-sa'il al-mutaraddid idza taqaddama fil kalami ma yushiru ila jinsil khabar. Dia kata yang pertama yunazzal. Yunazzal ni maksud dia dijadikan. Yunazzal maknanya yuj'al, dijadikan. Nah, dijatuhkan. Khaliyaz zihin, orang yang kosong akal fikirannya. Sepatutnya kalau kosong fikiran kena ada taukid tak? Tak ada taukid. Tapi dia jatuh pada tempat, kita jadikan dia seperti manzilatas sa'il mutaraddid, pada tempat orang yang tengah syak. Maka kita bagi khabar yang ada taukid. Bila tu keadaan dia idza taqaddama fil kalam, apabila terdahulu di dalam percakapan. Ma tu fa'il bagi taqaddam kan. Ma yushiru ila jinsil khabar, perkara yang menunjukkan kepada jinsil khabar, jenis khabar. Nah, kita tengok contoh. Nahwa qawlihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wasna'il fulka bi'a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Rasulullah Quran, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, wasna'il fulk, buatlah fuluk. Fuluk tu apa? Fuluk tu kapal. Nah, buatlah satu kapal bi'a'yunina, di bawah jagaan kami. A'yun kat situ bukan terjemah mata. Maksud mata ni mustahil pada Allah, mustahil ke atas Allah Ta'ala kan. Maka tak boleh kita letakkan makna mata kepada Allah Ta'ala. Maka wajib kita maknakan a'yun dengan makna hifz. Nah, riayah. Itu riayah, penjagaan Allah Ta'ala. Buatlah kapal wahai Nuh dengan penjagaan kami, wa wahyina, dan wahyu daripada kami. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tukhatibni fil ladina zalamu, jangan kau berdoa ke aku, jangan kau minta pada aku tentang orang-orang yang zalim. Bila Allah sebut wala tukhatibni fil ladina zalamu, di sini ada isyarat. Yang kita mayusyir ni isyarat kepada jinsil khabar, isyarat kepada bahawasanya mereka ni akan diazab. Sebab tu jangan minta kan, sebab jangan kata jangan dia minta dah. Nah, sebab kalau minta kau akan tahu apa akibat dia. Akibat dia adalah azab untuk mereka. Mereka dah akan ada azab untuk mereka. Nah, wala tukhatibni fil ladina. Allah Taala firman macam tu, maka seumpama ada persoalan, adakah Allah Taala akan menghukum mereka dengan tenggelam ataupun tidak?
Nah, bila kata wala tukhatibni fil ladzina zalamu, maka akan ada azab, betul tak? Jadi seperti ada soalan. Seperti ada soalan. Bukan ada soalan, tapi seperti ada. Itu kata kita jatuhkan orang yang khalid zihin pada tempat orang yang seperti bertanya. Nah, adakah Allah Ta'ala akan hukumkan mereka ni dengan tenggelam ataupun tidak? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innahum mughraqun. Mereka itu pasti akan tenggelam. Tak payah minta ke aku tentang orang-orang yang zalim. Mereka itu pasti tenggelam. Boleh faham tak? Maka yang ni berikan taukid, bukan pada tempat taukid sebab khalid zihin, tapi li'tibaratin yalhaduha mutakallim, kerana sudut pandang yang dilihat oleh seorang yang bercakap. Boleh faham tak? Innahu mughraqun. Kerana kita tengok pada orang tersebut, dia itu seperti bertanya-tanya, adakah dia ni akan diazab ataupun tidak? Mereka yang zalim akan diazab ataupun tidak? Boleh disebut innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka ni akan diazab. Okey, baik. Baik. Apa jinsil khabar kat sini? Jinsil khabar itu azab. Bila dia kata apabila terdahulu di dalam percakapan perkara yang menunjukkan kepada jinsil khabar. Apakah jenis khabar ni yang akan disebut? Iaitu mereka ni diazab. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan secara khusus, innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka itu diazab. Mereka akan tenggelam lah. Maksud tenggelam itu diazab dengan tenggelamkan ke dalam air. Takkan selamatlah daripada banjir yang besar. Banjir yang besar. Jadi yang pertama ni, sepatutnya tempat yang tidak perlu taukid, tetapi diletakkan taukid. Tapi bukan saja-saja, ada sebab. Sebab dia kita jadikan orang tu duduk pada tempat yang mutaraddid. Kerana bila kita sebutkan sesuatu dalam kalam yang menunjukkan kepada khabar yang akan disebut. Faham tak? Kata kat sini dia bagi keterangan. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lamma amara Nuhan, tak kala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam. Awalnya bisun'il fuluk, dengan menjadikan membuat kapal. Wa nahahu thaniyan, dan Allah Ta'ala menegah pada jumlah yang kedua, an mukhatabatihi bisyafa'ati fihim, daripada meminta kepada Allah Ta'ala syafaat kepada orang-orang yang zalim. Jadilah ma'akaunihi ghaira sa'il, yang mana Nabi Nuh AS tidak bertanya, fi maqam as-sa'il al-mutaraddid, pada tempat, pada keadaan. Maqam tu keadaan kan, hal. As-sa'il al-mutaraddid, seperti orang bertanya yang tengah ragu-ragu. Takdir dia, ahakamallahu alaihim bil ighraqi am la, adakah Allah Ta'ala menghukumkan mereka dengan tenggelam ataupun tidak? Ahakamallahu alaihim bil ighraqi am la, fa ujiba biqaulih, maka dijawab oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, innahum mughraq, sesungguhnya mereka akan tenggelam. Boleh faham tak? Baik, yang kedua, wa minha. Wa minha, daripadanya juga. So daripada khabar-khabar yang terkeluar daripada muqtada al-zahir, ayyuj'ala ghairul munkir kal munkir, dijadikan orang yang tidak mungkir seperti mungkir. Maksud dia, ghairul munkir perlu letak taukid tak? Tak perlu. Tetapi jadikan dia seperti orang yang mungkir. Wajib letak taukid sekarang. Wajib letak taukid. Kalau tadi sunnah. Sebab apa wajib tu? Li zuhuri amaratil inkar alaihi, kerana terzahir tanda-tanda ingkar ke atas dia. Terzahir tanda-tanda ingkar ke atas diri dia. Kaqauli Hajal ibni Nadlah al-Qaisi, kata Hajal bin Nadlah al-Qaisi ni, seorang pensyair, dia melihat ada seseorang naik kuda, seorang dia nak memerangi kaum keluarga dia, yang mungkin kaum keluarga tu membenci diri dia lah. Nama orang ni Syaqiq. Syaqiq. Dia datang naik kuda, dia letak panah dia tu, busur panah ni di atas paha dia. Naik kuda ni, busur panah macam ni, dia tak melintang macam ni.
Sepatutnya kalau nak perang, buat macam mana? Buat macam ni lah. Nak perang betul tak? Dia letak macam ni, melintang macam ni. Seumpama dia ingat orang-orang tu tak ada senjata semua, padahal nak pergi perang. Nah, apa kata Syafiq sekarang ni? Dia naik kuda, nama dia Syafiq, nama orang yang naik kuda ni. Kemudian dia datang dalam keadaan melintangkan busur panah dia macam ni. Sepatutnya gaya orang nak perang, dia buat macam ni. Nak perang, persediaan. Nah, ni tak, dia letak macam ni, nak menunjukkan tentang keberanian, nak melawan musuh, dan juga nak menceritakan tentang perasaan dia yang merendahkan mereka. Seumpama mereka ni tak ada senjata. Jadi dia kata apa? Kata syair ni, Ja'a syaqiqun 'aridan rumhahu. Telah datang Syaqiq, nama orang, 'aridan rumhahu, dalam keadaan melintangkan busur panah dia. Inna bani, dia kata, inna, dia datangkan taukid, inna bani ammika, sesungguhnya bani ammika, anak-anak pakcik kamu tu yang dia nak perang tu, fihim rimah, mereka tu ada panah-panah tu. Kata macam tu. Sebab apa dia kata inna kat sini, padahal orang tu khalid zihin. Nah, kerana terzahir amaratul inkar. Zahir kat dia tanda-tanda macam dia tu ingkar dengan panahnya orang-orang tadi. Nah, dia faham tak? Inna kat situ, dia letak inna. Kat sini kita jatuhkan orang yang mungkir, dia tahu semua, dia nampak anak panah orang tu, tapi seumpama dia tu mungkir. Dia faham tak? So dia kata kat sini, fa inna syaqiqan, sesungguhnya Syaqiq la yunkir rimaha bani ammi, dia tidak pernah memungkir. Dia kata, oh dia pun tak ada senjata. Dia tahu semua ada senjata. Walakinna maji'ahu 'aridan rumhahu, tetapi datangnya dia dalam keadaan, hal keadaan melintangkan rumhahu tu, min ghairi isti'dadin lil qital, tanpa persediaan untuk untuk berperang, wala tahayyu, tahayyu ni maksud dia sama lah, isti'dad lah juga kan. Ataf tafsir. Baik. Dalilun, khabar bagi lakinna, adalah dalil ala adam iktirasih, di atas kepedulian. Iktiras dengan makna mubalah. Apa makna iktiras? Mubalatih, ala adami mubalatih, dia tu tak apa, macam tak ambil peduli. Wa ala annahu ya'taqid, dan seumpama dia tu beri'tiqad, menyangka, anna bani ammihi uzlun atau uzzalun. Bani ammihi itu uzlun. Apa makna uzlun? Tu dia terjemah la silaha ma'ahum, tiada senjata. Uzlun tu mufrad ke jamak? Uzlun tu mufrad ke jamak? Masa-masa mufrad ke jamak uzlun? Jamak. Ahsan. Apa mufrad dia? Azal. Mufrad dia a'zal. A'zalu dengan makna man la silaha ma'ah, orang yang mana tiada senjata pada dia. Jadi kalau kata qaumun a'zal, kata rajulun a'zal, maksud dia seseorang lelaki yang tiada senjata bagi dia. Jadi jamak dia uzlun ataupun uzzalun. Itu jamaknya bukan mufrad. Ahsan Faiz. Baik. Jadi uzlun la silaha ma'ahum, dia mereka tak ada senjata. Falidhalik, maka kerana demikian itu, unzila manzilatal munkir, kita jadikan dia. Apa maksud kata unzila tadi? Ju'ila, dijadikan Syaqiq tadi manzilatal munkir, pada tempat orang yang apa? Munkir. Seperti dia tu ingkar dengan kehadiran Bani Ammihi yang mereka semua tu ada senjata. Fa'ukida lahul khabar, ditaukidkan khabar bagi dia. Seperti kalau kita kata macam ni lah. Kita kata ke orang, innal mauta haqqun, sesungguhnya mati itu adalah benar. Tak payah, itu contoh saya. Contoh Al-Quran. Summa innakum ba'da dhalika lamayitun. Maksudnya summa innakum ba'da dhalika lamayitun. Allah Ta'ala taukidkan. Kita semua tahu kita akan mati. Semua tahu. Tak ada siapa yang tak tahu kita akan mati. Tapi disebabkan tak ada persediaan untuk mati, nampak duk joget sakan, nampak duk ni sakan, duk menyanyi sakan, nampak macam tak peduli kepada kematian. Maka Allah Ta'ala taukidkan khabar. Sesungguhnya Allah Ta'ala firman, kamu semua tu akan mati nanti. Ta'ala taukidkan.
Nah, walaupun tak ada siapa punya ingkar tentang kematian, semua tahu akan mati. Tapi sebab Allah Ta'ala letakkan taukid di situ, sebab ketiadaan atau ketidakpedulian kita tentang kematian. Buat tak tahu, macam tak mati. Nah, Allah kata summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesungguhnya kamu semua akan datang nanti mati juga. Nah, mati juga. Maka Allah Ta'ala taukidkan khabar. Kerana kita ni seumpama orang yang mungkir. Faham tak? Itu kat sini juga. Mungkir. Wa khutiba khitab al-munkir. Dan dikhitabkan khitab al-munkir, khitab orang-orang yang mungkir. Faqila, maka dikatakan faqila, qila, maka dikatakan. Itu bina majhul kan, daripada qala. Lahu inna bani ammika fihim rimah. Sesungguhnya anak-anak pakcik engkau tu, pada mereka tu ada senjata. Mana? Baik. Kemudian yang ketiga, wa minha, dan daripadanya juga. Maksud i'tibarat yang yalhabuha mutakallim tu, sudut pandang yang dilihat oleh mutakallim, ay yuj'al al-munkir ka ghairil munkir. Kita jadikan orang yang mungkir, terbalik pula. Tadi orang yang tak mungkir, kita jadikan dia seperti mungkir. Sekarang ni orang yang mungkir, kita jadikan dia tak mungkir. Orang tu dia betul-betul tak percaya, tapi kita jadikan dia seperti percaya. Nah, sebab apa? In kana ladaihi dalail wa syawahid. Kerana pada dia tu ada dalil-dalil dan juga bukti-bukti. Okey, contoh macam ni. Untuk orang yang kufur, yang tak percaya pada Tuhan, Tuhan. Kita kata Allah mawjud. Kita kata apa? Allah mawjud. Kita kata innallaha mawjudun. Innallaha la mawjud. Tak kata macam tu. Kita kata Allah mawjud. Kepada orang apa? Orang kafir. Sedangkan dia tak percaya. Dia mungkir dengan berita tentang kewujudan Allah. Sepatutnya kita kalau orang mungkir, kita bagi taukid dah, wajib bagi taukid. Tetapi kita kata Allah mawjud. Allah tu ada. Sebab apa? Sebab kalaulah mereka belajar, kalaulah mereka fikir sungguh-sungguh, tengok dari dalil yang ada, mereka belajar sifat 20. Nah, mereka tahu apa dalil naqli tentang kewujudan Allah, nescaya mereka akan akur bahawasanya Tuhan tu ada. Nah, gimana? Dia akan akur bahawa Tuhan tu ada, dan Tuhan tu satu. Orang kafir ada mengaku Tuhan juga, tapi salahlah pengakuan mereka tu. Pengakuan yang sebenar adalah Tuhan tu adalah Isa, satu. Nah, kita kata Allah mawjud. Nah, dalam Quran ni Allah sebut wa ilahukum ilahun wahid. Dan sesungguhnya, dan Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Allah tak kata inna ilahakum ilahun wahid. Allah kata ilahukum ilahun wahid, tanpa taukid. Sebab apa? Sebab terbentang di hadapan mereka sekarang ni banyak bukti-bukti tentang kewujudan dan keesaan Allah, yang mana kalau mereka melihat bukti-bukti tersebut, nescaya mereka akan percaya kepada keesaan Allah Ta'ala. Kita kat sini kata, in kana ladaihi dalail wa syawahid law ta'ammalaha. Kerana di sisi, di hadapan, ladaihi dengan mana amamah. Nah, di hadapan mereka, ladaihi. Nah, jalastu ladaika dengan mana jalastu amamaka. Saya duduk di hadapan kamu. Jadi di hadapan mereka dalail, ada dalil-dalil. Nah, wa syawahid. Nah, dan juga bukti-bukti. Lau ta'ammalaha, sekiranya mereka memikirkan. Apa ta'ammalaha? Teliti. Dengan makna at-tafakkur al-amiq. Nah, al-istighraq fil fikir. Mereka paksa fikiran mereka. Mereka duduk sekejap berfikir. Nah, dengan mendalam. Itu maksud ta'ammal, teliti. Lau ta'ammalaha lartada'a. Apa makna lartada'a? Lam tana'a. So dia mereka pasti akan apa? Lakaffa. Mereka akan berhenti daripada keingkaran mereka. Mereka akan apa? Tegah diri mereka daripada ingkar. Maka berhenti daripada keingkaran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yukhatibu munkiri wahdaniyatih, yang menkhitab, bercakap, nah, mengajukan percakapan kepada orang yang tidak percaya tentang keesaan Allah Ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu tu Tuhan yang satu.
Esa. La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang sebenar, yang layak disembah melainkan Dia, iaitu Allah, yang bersifat dengan Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa innahu subhanahu wa ta'ala khatabahum bidzalik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala khatabahum, telah bercakap dengan mereka tentang demikian itu, kan? Wa baina yadayhim min al-barahin as-sati'ah, demikian itu kembali kepada inilah mungkiri wahdaniyatih itu kan. Min al-barahin as-sati'ah, di hadapan mereka ada apa? Ada bukti-bukti yang jelas. As-sati'ah dengan makna apa? Ar-rafi'ah, yang jelas, yang tinggi, yang diketahui, yang maklum. Wal hujajil qati'ah, dan juga ada hujah-hujah yang dapat memutuskan keingkaran mereka. Itu maksud al-qati'ah, maksud dia qati'ul inkar, yang dapat memutuskan keingkaran. Mereka sekarang seperti ingkar, kita putuskan keingkaran mereka dengan hujah-hujah kita. Ala wahdaniyati, di atas keesaan Allah. Ma law ta'ammalu, yang mana sekiranya mereka memerhatikan, meneliti, lawajadu fihi al-iqna', nescaya mereka akan rasa cukup. Nah, akan mendapat kecukupan. Iqna' dengan makna apa? Iktifa. Nah, itu iqna'. Walidzalika, karena demikian itulah, ini sudut pandang yang dilihat. Lam yuqimillahu li hadzal inkar waznan. Allah Ta'ala tidak memandang kepada keingkaran mereka. Allah jadikan tak ada nilai pun ingkar mereka. Nah, kerana mereka ni tak fikir je. Kalau mereka fikir, mereka duduk teliti, maka niscaya mereka akan beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, terkadang orang-orang yang mana mereka terkadang sombong. Mereka percaya adanya Allah, seperti Abu Jahal, apa semua. Dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Maka ada kisah dia pergi dengar bacaan Rasulullah malam-malam, kan? Percaya tentang kewujudan Allah Ta'ala, tapi disebabkan sombongnya mereka. Nah, mereka tidak memandang Rasulullah dengan pandangan kasih, cinta. Mereka memandang dengan pandangan benci. Kita kalau benci ke orang-orang main masjid pun, kita kata ni kalau tak paling-paling, dia kata ni dia ni saja dah tu orang kata dia ni soleh. Dia main masuk masjid kata ni main masjid ni bukan saya saja ni, bukan nak jadi baik, tapi nak tunjuk kata orang kata dia baik, nak orang kata nak riak ni contohnya. Boleh tak? Tapi kalau dia dah suka ke orang tu buat salah pun dia kata betul. Nah, orang tu buat salah buat, kita tak apa, hang dah betul dah, tak ada masalah dah, contohnya tu. Sebab apa? Sebab suka ke orang tu. Nak tegur tak sampai hati pula macam tu, lebih kurang sebab kasih. Padahal benda tu salah. Sebenarnya hakikat cinta yang sebenar adalah tegurlah, bagi teguran kalau salah. Tapi nak bagi tahu, kadang-kadang benda yang nampak buruk pun kalau kita dah kasih jadi betul. Kentut buruk dah kentut, nampak buruk lah. Tapi kalau orang kita kasih kentut, tak ada masalah apa. Kau kata busuknya contohnya, teruk-teruknya tak? Sebab kasih ke orang. Tak rasa macam biasa. Sebab tu kata Imam Syafi'i, wa'i dalam syair dia, wa'ainur ridha min kulli aibin kalila. Dan mata yang mencintai ni, yang redha pada seseorang, dia tumpul daripada segala kehinaan. Apa aib dia tak nampak dah. Nampak semua. Kita kalau suka kat seseorang perempuan, contohlah, maka nampak semua baik dia, tak nampak buruk dah. Wa'ainus sukhti tubdil masawiyah. Tapi kalau mata ni benci ke orang, dia akan menzahirkan masawiyah. Masawi dengan makna maksiat. Maksud dia nampak buruk je. Bila mana mata ni dah sebab tu mahabbah ni yang paling tinggi. Sebab tu ingat kisah Majnun Laila. Kita kasih. Bila para sufi ni kalau cerita tentang cinta ni, akan cerita pasal Majnun Laila. Nama dia Qais bin Mulawah. Jadi satu ketika dia masuk dalam satu kampung. Bukan kampung Laila dengan dia tak berhimpun sampai mati dua-dua. Qais bin Mulawah dengan Laila, sebab keluarga mereka tak setuju. Mereka ni sepupu. Dan Laila ni tak cantik mana pun dalam riwayat. Dia hitam, tak lawa mana. Ala kulli hal, nak cerita tentang mahabbahnya Majnun Laila yang gila ni, cerita tentang apa? Tentang Laila. Dia masuk satu kampung, orang tengah sembahyang. Allahu Akbar, tengah sembahyang. Bila dia duduk depan orang sembahyang tadi.
Duduk depan orang sembahyang. Kita kalau orang depan sembahyang, cuba bayangkan, kita terganggu tak? Tengah sembahyang, tiba-tiba anak kita lalu depan kan, duduk kat depan, kita terganggu tak? Pada khusyuk tak? Ya khusyuk. Sebab terganggu dengan budak yang duduk kat depan kita tadi kan. Akhirnya orang-orang yang sembahyang ni lajukan solat mereka. Lajukan solat. Nak bagi selesai. Sebab terganggu dengan kehadiran Majnun di hadapan mereka ni. Selesai sembahyang, mereka pergi kat Majnun. Dia kata Majnun, dia kata, apa kacau kami sembahyang ni? Kacau kami tengah bercinta dengan Allah. Kacau kami tengah berkasih dengan Allah. Majnun berpandang. Dia kata, hampa ni sungguh kan berkasih dengan Allah? Dia kata, hampa ni sungguh kan tengah bercinta dengan Allah? Aku rasa hampa ni bohong. Dia kata macam tu. Sebab aku, dia kata, kalau masuk kampung Laila, aku tak tengok yang lain lah. Aku kalau masuk kampung Laila, ya, aku tak nampak ada orang bergaduh ke, orang mengata ke, orang kacau. Aku tak tengok, ya, aku nampak Laila. Tu aku kalau masuk kampung Laila. Tu aku heran, dia kata, betul kan hampa tengah bercinta dengan Allah? Aku baru duduk kat depan pun dah terganggu dah. Nah, tu Majnun yang gila tu ajak tentang kasih cinta pada Allah. Kasih sebenar. Majnun Laila. Satu hari, kan, dalam kampung yang sama lah, orang pelik, Majnun ni tengah sembur minyak wangi kat apa? Kat anjing. Pakaikan baju macam orang pakaikan baju kat kucing sekarang tu. Nah, pakai baju kat anjing, sembur minyak wangi kat kan. Lepas tu orang main kata, hang ni Majnun makin lama tengok makin gila ni. Nah, ibuh minyak wangi kat anjing, pergi pakai baju. Dia kata, dah, aku tak gila. Dia kata, tak gila. Orang gila akan cakap macam tu, saya tak gila. Dia tak gila. Nah, jadi sebab apa ni ibu minyak wangi pakai baju? Saya bubuh minyak wangi kat baju sebab saya muliakan anjing ni. Sebab apa muliakan anjing ni? Saya muliakan anjing ni sebab mata anjing ni pernah melihat kampung Laila. Mata anjing pernah lihat kampung Laila. Saya muliakan anjing. Tu macam mana Majnun ajak cara kasih pada Allah. Sebab tu Sufi ni sangat suka. Sampai ada qasidah Imam Haddad kan, semalam bincang Ustaz Khairuddin, ana masyrulun bi Laila. Ana masyrul bi Laila. Sebab apa dia guna perkataan Laila? Kerana nak cerita tentang kasihnya, macam mana perjalanan kasih yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Kerana Majnun ni walaupun dia gila pada Laila, dia banyak cerita tentang Laila. Cara-cara kasih yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Takhir. Bila cerita macam tu Laila, semua cerita kat semua. Raja satu hari panggil dia. Panggil Majnun ni lah ke istana. Raja tanya, wahai Majnun, Qais bin Mulawah, wahai Qais. Dia kata, sebenarnya aku hairan dengan hang. Aku tengok Laila tu tak cantik mana pun. Tapi macam mana sampai boleh tergila-gila ni kepada Laila? Dia kata, tuanku, kalau tuanku nak tahu macam mana cantiknya Laila di mata saya, cungkil mata saya tak kat mata tuanku. Baru tuanku tahu macam mana cantiknya Laila kat mata saya. Itu kita, orang cakap macam mana pun kepada orang yang kita kasih, orang tu benci dengan dia. Dia tak lihat macam mana pandangan kita pada orang. Sebab orang yang tak kenal kita, orang akan anggap kita biasa, kan? Sebab dia tak kenal kita. Kalau kenal kita, orang akan tahu, oh macam ni rupanya akhlak dia. Habis Umar orang dah mengata macam-macam. Masyayikh-masyayikh kita, orang dah mengata macam-macam. Dia ni tak betul, dia ni macam-macam. Kan tak percaya? Kerana mereka tidak melihat sendiri macam mana kita melihat guru kita. Faham tak? Kalau mereka melihat sendiri macam mana penglihatan kita pada guru kita, niscaya mereka akan percaya dan juga meyakini seperti yang kita yakini. Faham tak? Gitu. Walizalika fa'ulqiyat. Okay, baik. Mana sambungan? Walam ya'tadda bihi fi tawjih al-khitab ilaihim. Dan lam ya'tad, Allah Ta'ala tidak mengira bihi, dengan bihi bil inkar mereka tu kan, fi tawjihil khitab ilaihim, untuk menyampaikan. Tawjih yang makna apa? Usul, isal, tu makna tawjih, untuk menyampaikan percakapan kepada mereka dengan apa? Dengan taukid. Tak perlu, kerana adanya bukti-bukti di hadapan mereka yang jelas, yang mana kalau mereka teliti bukti tersebut, mereka akan yakini Allah tu esa, bukan dua, bukan tiga. Fa ulqiyal khabaru khaliyan min at-taukid, maka diberikan khabar yang mana tiada taukid. Khali dengan makna apa? Safi. Tiada. Adiman anit taukid, yang tiada taukid.
kama yulqa li ghairil munkirin, seperti mana disampaikan kepada orang-orang yang tidak mungkir, tidak ingkar. Nah, difaham tak? Walhasil pada pengajian kita yang hari ini nak bagi tahu, terkadang ada tempat-tempat yang mana perlu letak taukid, tiada taukid, dan tempat-tempat yang perlu tiada taukid, kita letak taukid. Nah, kerana apa? Kerana sudut pandang yang dilihat oleh orang yang bercakap. Nah, yang ni tujuan ilmu ma'ani. Dia bukan sahaja men-i'rab jumlah, tetapi mencari makna yang kedua. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab apa kita datangkan jumlah begini? Nah, yang ni fungsi ilmu ma'ani. Nah, semoga kita faham insya-Allah pengajian kita pada minggu ni. Sebelum kita sebelum kita akhiri, kita buat satu contoh. Tengok muka surat yang contoh tatbik itu. Contoh tatbik. Nah. Baik. Tengok pada satu contoh sudahlah. Kita yang dua contoh ataupun tiga contoh. Satu contoh je lah, dah lewat dah. Tiga dah lewat dah. Satu contoh je. Yang ketiga tu, yang terakhir. Tengok nah, al-jahlu darrun. Nah, al-jahlu darrun. Taqulu dhalika liman yunkiru darar al-jahli. Nah, kamu cakap perkara tersebut kepada orang yang memungkiri kemudaratan kejahilan. Kita kata al-jahlu darun. Dia tak percaya kata jahil ni memberi mudarat. Dia kata jahil pun tak apa, buta huruf pun tak apalah. Yang penting apa kaya aja. Yang penting ada duit. Nah, jahil tak ada masalah. Nah, ini bahaya. Nah, bahaya. Kerana dengan kejahilan terkadang orang tu boleh jatuh ke dalam sesuatu. Jangan kata macam ni pula. Tengok orang-orang tak boleh membaca, mereka boleh je meniaga. Sebab mereka belajar daripada pengalaman mereka. Tu belajar juga daripada ilmu tentang tu. Sebab tu mereka boleh kongsi sesuatu. Nah, ni masuk kejahilan langsung ni, memberi mudarat. Sebab mereka terkadang jatuh ke dalam bahaya. Nah, jadi dia tak percaya. Kita kata al-jahlu tu. Nah, kejahilan tu memberi mudarat tanpa ada taukid. Sebab apa? Sebab kita tahu di hadapan mereka ada bukti-bukti yang jelas, yang mana kalaulah mereka melihat tentang kejahilan yang memberi mudarat itu, ataupun mudaratnya kejahilan tersebut, nescaya mereka akan percaya dan mereka akan belajar ini, mereka akan mengaji, kerana mereka tahu bahawasanya kejahilan itu memberi mudarat kepada diri mereka. Faham tak? Contoh yang kedua yang saya bagi tadi lah, summa innakum ba'da dzalika lamayitun tu. Itu contoh ketika mana orang tu tak ingkar pun, tetapi bagi taukid. Sebab nampak diri itu macam tak peduli. Nah, macam tak ada, nampak terzahir alamat ingkar. Maka bagi taukid. Yang atas sekali itu cerita firman Allah Taala dalam Al-Quran menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi. Nah, sesungguhnya aku berlepas diri daripada diri aku. Maka di sini yang pertama tadi itu, dia nampak macam tak tanya khalizihin, tapi Allah Taala innan nafsa la ammaratun. So apa aku berlepas diri daripada nafsu aku? Nafsu aku ni buruk ke ataupun nafsu aku ni baik? Kan. Jadi macam tu. Maka Allah kata innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya diri ni, nafsu ni memerintahkan, mengajak kepada keburukan. Dan Allah Taala kata innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, tiga contoh. Allahu a'lam bissawab. Moga-moga ada manfaat pengajian kita pada hari ini. Kita akan sambung pengajian kita pada besok hari insya-Allah. Selesai tentang khabar, kita akan masuk tentang insya-Allah. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
وأنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفناء والحلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه